Dia tak ada keluarga ke, atau nak pergi bercuti ke tahun ni, mungkin boleh kongsikan dengan kami. Kami akan kongsikan macam mana kami boleh bantu Haji dengan Hajah dapatkan perlindungan. Untuk dapatkan perlindungan perjalanan ni, dia berasaskan apa? Pertama, dia akan tengok umur kita berapa. Itu pun faktor yang akan menentukan berapa sumbangan yang kita perlu bayar. Kedua, dia akan tengok apa? Destinasi. Kat mana kita nak pergi. Okay, kalau pergi negara yang macam negara Asia, berbeza sikit harga dia. Kalau pergi US, Canada, tinggi sikit harga dia. Dan lain-lain. Kemudian ketiga, dia akan tengok apa pula? Berapa jumlah hari yang kita ni lah, yang kita akan pergi melancong. Ada yang pergi, biasanya orang pergi Indonesia 3-4 hari je kan. Tapi bila pergi Europe, macam kawan saya tu, sebulan. So macam tu lah faktor-faktor yang Haji dengan Hajah perlu tahu. Faktor umur, destinasi dan juga jumlah hari. Berapa hari yang anda pergi.